Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Allahu musta'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih ramai yang baca begitu. Dan bila ditegur tak boleh terima. Allahu akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama kita baca macam tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Okey. Jadi ini kita libatkan bibir mulut. Bila kita libatkan bibir mulut, begitulah jadi rupanya. Mulut muncung-muncung. Tapi kalau kita cakap Melayu, kalau kita nak cakap macam ni, bolehkah kita cakap macam ni dalam bahasa Melayu kita? Boleh no Kak Aliza. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey, apa pandangan Umi Zahra kalau bahasa Arab kita kena bagi kesempurnaan harakat. Kesempurnaan harakat tu dari segi harakat ke fathah, dhammah, kasrah. Tapi bahasa Melayu kita tak ada harakat. Tapi kita nak cakap macam tu juga. Kalaulah kita ni boleh nak makan nasi pagi, siang, petang, malam, biarlah gemuk kedai puan pun tak apa. Bolehkah kita nak cakap mengikut kesempurnaan harakat yang seperti dalam bahasa Arab tu? Cara sebutan betul untuk huruf Shin, pastikan ada laluan udara di bahagian pertengahan lidah. To make sure your pronunciation of the Shin is right, you have to know and you have to feel that there is air is flowing above of your tongue. What happened? Where's my tongue? Oh, here. Because we just used the letter of Jim is here and the letter Shin is here. Still in the middle of the tongue, but it's here. Ash, ish, ush. And a little bit smiling. Kena senyum sedikit saja. Jangan senyum banyak-banyak. Jangan ash. Jangan. Kan? Kalau dia dhammah macam mana? Ush. This is sengih. This is sengih. No. Ash, ish, ush. That's all. وَبَشِّرِ الَّذِينَ. Contoh kan? Ashhadu. Laysa ashhadu. Ashhadu. Lagi apa lagi? Huruf syajriyah. Huruf syajriyah. Jongeh mulut tu kan? Huruf syajri. Wasyam. Wasyam kan? Dulu kita baca wash. Dulu lah. Dulu. Wash. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Contoh kan, dulu kita baca kan. Tapi sekarang kita dah tahu makhraju shin tak ada muncungan, makhraju qaf juga tak ada muncungan, makhraju ra juga tak ada muncungan. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu contoh. Tamam? Tamam? Tamam, Ustazah. Tamam, insyaAllah. Tamam. Apa tu? Bonjour. Okey? Baik. Bila kita dah tahu makhraj, kita nak tengok pula sifat. Orang kita panggil sifat. Kan? Suka-suka hati je. Sifat pun sifat lah. Sifat. Sifat al-huruf al-Arabiyyah. Di kalangan bab sifat, berapakah jumlah sifat huruf Arab yang terlibat dalam huruf Shin? كم عدد الصفات الحروف يتعلق بحرف شين؟ 5 je. 6 Ustazah. 6. Dia mempunyai sifat tunggal tafashi. Pandai. Okey, cerita dulu yang mula-mula sekali. Huruf Shin ni sifat dia apa?
Mahmusa. Yang terlepas. Sifat yang terlepas. Satu-satu lah Kak Ni. Mahmusah tak selesai lagi, kau dah pergi dekat rikhwah. Apakah ungkapan huruf-huruf mahmusah? Nafas yang terlepas. Idok. Ungkapan yang berkaitan dengan huruf. Nafas yang terlepas. Itu cerita Kak Nurana. Itu nama dia cerita pasal mahmusah tu. Kan? Huruf-huruf yang digabungkan bila kata berhati-hati dengan orang yang pendiam ni. Pandai. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi shin tu dekat perkataan yang mana? Fahathahu syakhsun sakat. Syakh. Jangan sebut syakh saja. Syakhsun. Syakhsun kan. Fahathahu syakhsun sakat. Ya salam. Okey. Jadi kita dah tahu mahmusah. Mahmusah ni cerita pasal apa? Nafas yang mengalir. Dia cerita tentang jarayan nafas. Jarayan nafas. Ma makna jarayan nafas? Nafas yang mengalir. Kan? Nafas yang mengalir. Jarayan nafas. Dalam bahasa Inggeris apa? Flow of the breath. Flow of the breath. Okay, flow of the breath. MashaAllah, tabarakallah.